Yen, ibu terpaksa tinggalkan Yen. Maafkan ibu ya. Tahniah Yen. Sekarang Yen dah jadi penyanyi terkenal. Apa yang buat Yen semangat nak jadi penyanyi? Yen nak jadi terkenal sebab Yen nak cari balik ibu Yen. Kalau ada sesiapa tahu kat mana ibu Yen, tolong bagi tahu Yen ya. Yen, saya ibu awak. Akhirnya kita jumpa juga selepas 10 tahun. Jangan tipu. Yen tahu awak bukan ibu sebenar Yen. Apa maksud Yen? Saya ni ibu Yen. Kalau betul, kita buat ujian darah dulu. Alamak, nampaknya Yen dah tahu saya tipu. Ramai orang mengaku jadi ibu Yen, tapi semua tipu. Kenapa agaknya ibu sebenar tak datang cari Yen? Adakah sebab ibu tak sayang Yen? Hei, serahkan semua duit awak. Hah? Tolong saya. Hei, jangan buat jahat. Awak okey ke? Ada cedera ke? Yen okey, tapi muka awak, Yen kenal awak. Awak ni ibu Yen kan? Tak, saya cuma orang miskin saja. Jangan tipu. Yen tahu awak ibu Yen. Kenapa ibu tak datang cari Yen? Sebab ibu malu. Ibu pernah tinggalkan Yen dulu masa susah. Tak apa ibu, Yen tak pernah pun marah ibu. Yen cuma nak tinggal dengan ibu balik. Tolong bagi pilihan. Patut ke saya tinggal dengan Yen balik?